Hey guys, Assalamualaikum. Selamat pagi. Baru pukul 7 lebih, 7.10 minit pagi. Aku ada ride hari ni pergi Tanjung Malim. Nak break in motor baru member. So kena break in dulu sebab next week 1 Mei kita orang ada ride lagi. Dan tu kita orang panggil Temeloh Loop. Kita orang akan pergi area Pantai Timur sikit lah. Tapi 1 Mei tu ada RZ Fighter lah, tak tahu macam mana karak busy tak busy. So tapi hari ni sebab nak break in engine, so kita orang akan pergi arah utara pula, arah utara Tanjung Malim. So just untuk break in, tak apa, kita tengok lah, tak tahu lagi route macam mana. Maybe singgah KKB Dam jap, ambil gambar ke apa ke. So jumpa nanti, let's go. Okay guys, aku nak try bawa motor, bukan nak try bawa motor, nak try kamera untuk view okey tak okey, sebab first time set up dengan helmet ni kan. Aku nak try kejap, pusing jap, nak try tengok okey ke tak. Aku tengok macam okey. Pusing jap, tengok jap. Rasanya okey ni kot view ni. Tak tunduk sangat. Tak apa nama, dongak sangat. Okey lah, aku puas hati dengan dia punya view ni. Okay, sekarang kita orang dah bergerak pergi ke KB Dam, Kuala Aku Baru Penyampangan tu. Kita nak pergi ke sana dulu. Kita orang start trip ride ni dulu. Dah lama tak motor vlog, apa nama dah lama tak motor vlog, kaku sikit macam mana nak bervlogging semasa ride. Tapi aku cubalah. Kita ada 4 biji je hari ni. Ada 3 touring, 2 adventure dan 1 sport touring lah. Semua 600cc ke atas. Aku je pakai naked Duke 390. Hidup kan, okey, cantik. Okay guys, kita orang lalu jalan lama, tak ikut highway. Ni kita orang dekat Jalan Bangi Lama, Jalan Transjenang dan Jalan Bangi Lama lah. Sini banyak corner-corner sikit, bos seronok. Orang naik basikal pula. Sini memang ramai orang beriadah naik basikal lah, so kena berhati-hati sikit. Corner banyak. Cuma kena pandai nak jaga jarak and tahu bila nak memotong lah. Sebab banyak apa panggil yang tak nampak tu. Lupa pula term dia. Selekor-selekor yang tak nampak kat depan tu, lupa lah apalah. Nanti kalau aku ingat, aku bagi tahu balik. Tapi sebab hari ni kita tujuan utama nak break in engine untuk motosikal yang member aku baru beli. So kita ride slow je lah. Aku potong jap double line, sorry.
corner lagi depan ni. Abang Lala move pula. Potong jap bang, tumpang lalu. Okey. Corner lagi. Depan ni ada orang panggil selekor kambing. Kat depan ni kedai makan selekor kambing. Aku selalu juga sarapan kat sini. Dan geng-geng ride selalu juga sarapan kat sini. Ni kedai dia. Yang banyak kereta ni. Siapa yang selalu lalu area sini tahulah kedai selekor kambing tadi tu. Okey, lepas ni main corner-corner aja, tapi kena berhati-hati sebab ni kawasan kampung. Jangan bawa laju sangat. Aku pun tak bawa laju ni. Kita orang slow je. Depan ni pun ada kedai makan, tapi aku tak pernah pergi sini. Ramai juga ni tengok kereta bersepah. Ramai. Boleh try satu hari nanti. Okay guys, kita orang dah masuk area KL ni. Ni kat Sungai Besi punya highway. So kat area bandar ni kena slow-slow. Aku dah lama tak bawa motor area bandar ni. Jarang-jarang masuk. Lagi satu, highway ni pun aku jarang masuk. So nak kena extra careful sikit. Sempang-sempang aku nak masuk. So untuk yang ride motor, kalau korang tak biasa dengan jalan-jalan, lagi jalan-jalan area jalan area bandar macam ni, slow-slow je bawa. Sebab kita tak tahu sempang mana, exit mana yang kita nak masuk, nak keluar kan. Hari satu kereta banyak, nak mencilok-celok ni pun satu masalah agak. Cuma pagi ni hari Ahad, so macam kurang sikit kereta lah. Tapi kalau hari okay. Kalau hari weekday, kena berhati-hati. So kita nak masuk Jalan Lok Yu. Jalan Lok Yu depan ni. Jalan Lok Yu, aku rasa lah Jalan Lok Yu depan ni. Cuma make sure korang tahulah exit mana korang nak masuk. Lama betul tak lalu jalan ni. Dulu memang banyak kereta lah. Kalau weekday pagi jam teruk lah sini. Mana nak pergi bang? Okay, tu depan tu TRX. Dah start banyak kereta. Sebab jalan sini sempit. Kalau kita nak mencilok pun kena betul-betul extra careful lah. Sebab kadang-kadang tengok ada kereta-kereta parking kat bahu jalan macam ni kan. So kena ni. Depan ni aku nak kena naik atas. Kalau turun bawah terus pergi area Jalan Tun Razak kan. Tengok tepi sikit. Okay, kita pergi masuk kiri ni. Ikut kereta Azia depan ni. Ada. Jalan KL ni biasalah manhole sana sini. Okay, so kita akan masuk ni atas ni. Kita akan pergi ke Jalan Lok Yu. Tengok jalan sempit betul. So aku nak mencelah pun bersalah sebab lama dah. Memang aku lama gila tak naik motor area bandar. So aku agak tak biasa. So kita jalan dulu. Terus depan ni terus lagi. Aduh, lubang. Tengok ada kereta berhenti tepi macam ni. Bahaya. So memang kena extra careful sikit kalau main area KL ni. Tapi kalau abang-abang rider yang dah selalu main area KL, aku rasa diorang dah biasa lah dengan keadaan jalan-jalan yang huru-hara sikit kat area Kuala Lumpur ni. Alright, kita akan mencilok. Akan start kita punya skill-skill mencilok di area bandar. Harap-harap member aku yang ride kat belakang yang bawa motor baru boleh cepat adapt dengan motor lah. Tahu susah nak bawa motor besar, tapi kadang-kadang ada motor besar, okay, motor besar yang nimble, senang nak mencelah. Macam motor yang aku ride ni, Duke 390. Memang senang nak mencelah sebab handlebar tak berapa lebar, so boleh mencelah lagi. Okay, antara dua kereta SUV ni pun aku boleh masuk sebenarnya, tapi tak biasalah, risau. Alright, let's go. Okay, masuk terowong kejap. Depan ni jam lagi agaknya ketat. So kalau korang yang selalu ride area KL ni, EV, iCar, apa tadi aku cakap, lupa dah. Kalau korang yang selalu ride area
KL ni mesti dah biasa mencelah-mencelah macam ni. Aku dulu kerja pun tak sampai bandar Kuala Lumpur ni. Sebab aku punya tempat kerja dekat area PJ je kan. So lalu Federal je, Federal dengan LDP. So jarang lah masuk bandar Kuala Lumpur ni naik motor. Jalan depan ni sempit ni, ada bank negara ni kan. Aku rasa belah kiri ni, betul lah belah kiri ni aku rasa bank negara ni, belah kiri ni. Satu lagi ni lah, kita kena follow belakang motor. Kalau motor depan takut-takut nak mencelah, so kita follow je lah, jangan push. Kalau push dorang depan ni takut jadi benda lain pula. Kalau boleh potong macam ni, kita potong je. Dah on kan? Okay, on. Okay, cantik. Sekarang nak masuk Rawang bypass depan ni. Rawang bypass. Lama dah tak. Aku rasa ni first time kot aku naik motor lalu Rawang bypass ni. Tak pernah lagi aku lalu sini. Naik motor lah. Kalau naik kereta pernah rasanya. Pernah naik kereta lalu sini. Cantik-cantik pokok kat tepi kiri kanan ni kan. Nanti boleh nampak kan pokok-pokok yang diorang jaga, untuk make sure dia tak ditebang semasa pembinaan Rawang bypass ni kan. So kat depan nanti kita akan start naik Rawang bypass. Okey, ini dia Rawang bypass. Sampai sudah. Corner sikit lagi. Taklah, corner teruk buat corner. Alright, naik atas. Okey, kita akan nampak view hutan di Rawang yang cantik-cantik. Pokok yang cantik betul. Pokok dia tegak ke atas, tinggi, rimbun. Cantik. Baguslah siapa yang develop Rawang bypass ni, sebab dia masih kekalkan hutan yang kat sebelah kiri kanan ni kan. Agak cantik. Tapi awal-awal masa dia buka tu, tepi-tepi ni kan orang parking kan. Tengok, cantik lah pokok-pokok yang tepi-tepi ni. Cantik gila. Dulu kan orang parking kan kat sini kan, nak ambil gambar semua kan. Dah tak ada lah. Dulu lah awal-awal masa Rawang bypass ni dibuka. Okay, enjoy the view guys. Memang cantik, seronok tengok. Kalau ride pagi-pagi tak panas macam ni, cuaca elok. Cuaca memang cantik lah hari ni. Nampak. Suka aku tengok kalau dapat view macam ni masa ride. Luas mata memandang, tak penat. Kalau ditengok bangunan-bangunan batu je kan, cantik betul. Tapi itulah, Malaysia ni banyak juga jalan-jalan cantik, tapi kita nak kena teroka betul-betul. Kalau ride lah senang, kalau naik kereta susah sikit nak jalan-jalan macam ni. Buat jalan jam kan. Okay guys, kita dah nak sampai KKP Dam, Empangan Kuala Kubu Baru. Jalan dah start ke V Road dah ni. Corner kanan, corner kiri seronok. Siapa yang suka main corner seronok lah jalan ni. Kejap kiri, kejap kanan. Tapi siapa yang suka enjoy jalan slow macam kita orang ride je ni, 70-80 seronok. Memang seronok lah pagi-pagi, tak ramai, tak banyak kenderaan lagi. Kiri kanan. Lepas tu ni mana? Kiri pula depan ni. Okey, ambil corner kiri. Okey, menarik kan. Memang seronok lah. Ini antara salah satu route bikers lah. Ramai yang lalu sini nak pergi Bukit Fraser. Tapi kalau ke atas lagi, dia punya corner lagi selekor lagi pendek-pendek lah. Nak kena berhati-hati, jangan jalan berlumut. Okey, abang biker motor. Okey, ni geng motor dah turun dah ni. Dah start turun. Tengok, banyak geng bikers kat sini. So aku rasa dah nak sampai depan ni. Depan ni ada, aku dah lama tak pergi, tak tahu depan ni ada apa. Tapi aku rasa memang ada tempat berhenti depan ni. So nanti kita akan berhenti kat depan ni kejap untuk ambil gambar ke apa. Sampai. Aku tak ada benda ni, lama tak datang. Kuala Kubu Baru. Damn. Cantik.
Bagus. Empangan KKB.